Ini adalah kisah anakku, Alung dan Man. Kemana saja mereka mesti berdua. Bak kata orang, seperti belangkas, tak pernah berenggang walau sekejap. Riang tahu mereka menghiasi hari-hari. Tapi semuanya berubah sekelip mata. Long, betul ke Long? Kita punya jaiwan ni Long. Betul lah ni. Kita kena buktikan yang projek DIY kita ni berjaya. Cepat, jom. 1, 2, 3. Long! Abah! Allah. Assalamualaikum, Alung. Waalaikumsalam, Abah. Abah tak tidur lagi? Dah tidur tadi yang sebenarnya. Tapi dah terkejut pula tiba-tiba ni. Abah kenapa tu? Tak sihat ke? Ubat dah makan dah? Abah sihat, tak ada apa-apa. Macam biasalah. Ni, Abah ni sebenarnya ada hajat sangat. Nak tanya dengan Alung ni. Alung terus teranglah dengan Abah ya. Macam mana hubungan Alung dengan Man? Macam tu lah, Abah. Dah lama tak berhubung dengan dia. Telefon pun tak. Alung tu kan abang. Alung kena jaga adik Alung. Kebetulan hari raya kali ni, Abah berharap sangat kita dapat beraya bersama-sama 3 beranak. Abah ni dah tua dah. Dah nak akhir dah. Abah apa cakap macam tu? InsyaAllah nanti Alung cuba hubungi dia. Ya Alung, usahakanlah. Abah harap sangat, usahakan. Abah jaga diri ya. Kita jumpa nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukakanlah hati anak-anakku. Abang. Sibuklah kau ni. Tak payahlah. Buruk tu burger kau ni, Man. Kau tak boleh main orang lah. Belah, semaklah. Jom. Sibuk. Sini. Bawa dengan dia tak jadi apa. Abah. Rindu ke Abah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Assalamualaikum.
Makin kurang hajar kau ni. Makin biadab kau ni, kenapa? Kenapa kau tanya aku, Long? Kau tengok muka aku ni. Semua ni salah kau. Kau punca, Long. Hei, kita buat benda tu sama-sama. Mana aku tahu nak jadi macam ni? Senanglah kau cakap. Kau tak rasa apa yang aku rasa, Long. Kau tengok parut kat muka aku ni, Long. Parut ni parut kekal. Aku cacat, Long. Aku cacat. Semua kawan-kawan kita pala aku, ejek aku sebab aku cacat. Kau tak rasa? Kau diamlah. Kau ni memang makin biadab. Kau yang buat dulu. Kau yang buat aku kan. Kau yang buat aku dulu. Kau ni. Kau yang buat. Sudah! Sekarang ni patah nampak asyik nak bertumbuk je korang. Makin Abah biarkan makin menjadi-jadi. Masing-masing tak nak menggalah. Mulut kau. Sudah! Baik. Man, mulai hari ini kau pergi tinggal dengan Pak Usung kau. Selamat Hari Raya, Bah. Maaf Zainal Matin. Maafkan salah silap Alung. Ya, Bah. Bah. Man minta maaf. Selamat Hari Raya. Maaf Zainal Matin. Alhamdulillah. Ingatlah, air di cincang tak akan putus. Tali persaudaraan itu kena jaga. Hubungan silaturahim itu penting. Alhamdulillah. Kau tak ada. Lama Abah sujud ni, Man. Hah? Bah? 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 Bangun, Bah. Abah, bangun, Bah. Bah, bangun, Bah. Bah. Assalamualaikum anak-anak Abah. Alung,
Jagalah adikmu sebaik-baiknya. Kamu kini ketua keluarga. Jadi pimpin dan nasihatlah dia. Man, hormatilah dan sayangilah Alung. Kerana dia harapanmu. Maafkan Abah jika tak adil dalam membesarkan kamu berdua. Tapi percayalah, kamu berdua cahaya hidup Abah. Jika diberi pilihan 1000 kali pun, Abah tetap pilih kamu sebagai anak Abah. Tiada yang Abah harapkan lain selain kamu berdua kembali rapat seperti dulu. Ya Allah, ampunlah dosaku. Aku rela diambil olehmu agar anakku berbaik semuanya. Alung, Man, Abah tunggu di sana nanti, nak. Bak kata pepatah, air dicencang tak akan putus. Walau berat macam mana pun ujian, kita sekeluarga tetap teguh bersama kerana itulah keluarga tercinta kita. Cahaya kemaafan menjadi silaturahim antara kita bersama. Semoga cahaya silaturahim melimpah di hari yang mulia ini. Ikhlas dari kami, warga Suruhanjaya Tenaga. Man, Alung rasa dah sampai masa kita perbaiki plug ni, Man. Kau lupa ke, Long, apa Abah pesan dulu? Kita ni jangan pandai-pandai. Kita kena panggil orang yang kompeten and mahir untuk baiki benda ni. Man, jangan risaulah. Ni nak kena betulkan cara ni. Begitulah pesan Abah. Cinta tulus untuk anak-anak yang tiada sempadan. Tiada pernah lelah memberi pesanan lebih-lebih lagi dalam mengendali kerja-kerja elektrik yang memerlukan orang-orang yang kompeten dan berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Okey. Power bang. Baik, ni baru betul. Ini pakar dan kompeten. Kau tu salah, dia betul.